jiran merupakan asas penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Dalam kehidupan moden yang semakin mencabar, nilai-nilai mulia seperti hormat menghormati, saling bantu-membantu dan bertoleransi dalam kalangan masyarakat perlu diperkukuhkan. Interaksi sosial yang sihat bukan sahaja memupuk semangat masyarakat, malah menjadi cerminan akhlak dan budaya hidup yang tinggi nilainya. Tiga objektif menjadi teras tunjang kepada kehidupan kejiranan dan interaksi sosial antaranya ialah kepentingan kajian mengenai kehidupan kejiranan dan interaksi sosial adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya Nasira. Boleh saya tanyakan siapa nama Pakcik? Okey, saya Encik Azman. Okey, saya bertugas inilah dekat Puncak Hijauan sini. Okey, saya nak tanya satu soalan tentang kawasan penduduk di sini. Adakah kemudahan seperti surau, taman permainan, dewan komuniti di kawasan ini digunakan secara bersama oleh penduduk dekat Puncak Hijauan ini? Betul. Betul. Ada disediakan macam taman permainan, ada swimming pool, ada gym, ada dewan badminton, ada surau dan tandas awam. Oh, okey, banyak semua juga ada. ya kemudahan. Assalamualaikum Cik. Maaf ganggu, busy ke? Tak, kenapa tu? Sebab saya nak introduce Interview tu apa tu? untuk macam kawasan kejiranan dekat Puncak Hijauan ni, macam mana keadaannya. Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Okey. Okey, saya nak tanya tentang macam mana dekat Puncak Hijauan ni ada buat aktiviti kemasyarakatan tak? Dan kalau ada, macam mana sambutannya? Okey, untuk aktiviti kemasyarakatan tu ada. Setakat ni kalau kita lihat kebiasaannya mereka akan buat perkara yang melibatkan perayaan lah, fungsi perayaan. Ada contoh Hari Raya ini mereka akan buat potluck dan macam baru ni pun untuk yang hari biasa ni pun mereka ada buat sambutan lah. Dan kebiasaannya kita akan buat di tingkat atas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memandangkan kawasan yang kat sini kebanyakannya majoriti ialah orang Islam. Jadi salah satu inisiatif yang dibuat oleh Puncak Hijauan ialah mereka mengimarahkan lagi surau di atas. Okey, antaranya seingat saya mereka pernah panggil seorang pembicara untuk menjadi panel lah di surau tu bagi menjelaskan apa-apa isu yang berkaitan dengan perundangan macam tu. Jadi saya rasa itulah apa yang berlaku di sini. Dari sudut sambutan saya lihat memang mulia. Memang orang kata boleh menyebabkan kita kenal antara satu sama lain. Adik, boleh tak kalau kau nak tanya soalan? Boleh. Boleh. Okey, kau nak tanya tentang jiran dekat sini. Okey, soalan dia, penting tak kalau kita interaksi dengan sesama jiran dekat kawasan rumah adik ni? Penting. Penting. Lepas tu, adik ada ramai kawan tak dekat rumah adik ni? Ada. Okey. Kalau adik dalam kesusahan, jiran tolong tak adik? Tolong. Assalamualaikum Cik. Saya Arisha. Saya ingin menemu bual Cik mengenai kejiranan. Saya nak tanya, dekat sini ada kumpulan WhatsApp tak antar jiran? Ada. Jika kalau ada, adakah ianya lebih memudahkan komunikasi atau sebaliknya meregangkan hubungan kerana mengurangkan interaksi bersemuka? Apa pandangan Cik? Kedua. Yang pertama tu betul lah. Dia mengeratkan hubungan kan. Lepas tu dia boleh bagi update lah apa yang berlaku kat situasi kat kawasan perumahan ni. Lepas tu yang kedua tu pula, kadang-kadang bila kita bagi tahu pendapat ke ataupun kita bagi tahu apa yang berlaku, kadang-kadang ada yang tak suka macam tu kan. So ada dua respon lah, ada yang positif dan juga negatif lah. Tapi kita kena be natural lah, terima je. Mana kita boleh tapis kita tapis, mana yang kita boleh ni kita ignore je lah. Tak ada ignore tu macam yelah kita jiran kan. Kalau kita nak ambil betul-betul yang negatif tu, tak payahlah. Benda tu boleh menyebabkan benda negatif tu lebih teruk kan. So kita ambil yang lebih baik tu lah. So ada dua situasi lah macam tu. Tapi more or less yang baik tu lagi banyak lah.
saya nak meramah sedikit soalan berkenaan dengan kawasan di sini. Okey, menurut pandangan Cik, adakah generasi muda di kawasan ini turut serta dalam aktiviti kejiranan? Oh ya, kami sebagai generasi muda, sebagai saksi sangat bagi aktif dalam aktiviti kejiranan kat sini. Contohnya hari tu ada potluck, lepas tu dengan Mesyuarat Agung, saya dan kawan-kawan saya sebagai generasi muda sangat bagi aktif. Contohnya kita orang pergi potluck tu, Mesyuarat Agung join. Encik, boleh saya nak interview sikit tentang kejiranan di sini? Boleh. Okey, sekejap ya. Pada pendapat Encik, bagaimanakah cara untuk memupuk semangat kejiranan di sini supaya lebih kukuh lagi? Okey, pada pendapat saya, cara untuk memupuk semangat kejiranan dengan lebih kukuh, pertamanya kita perlulah mengimarahkan surau. Sepertinya setiap solat 5 waktu, bila sahaja azan berkumandang, sama-samalah kita pergi ke surau untuk mengimarahkan solat berjemaah. Yang keduanya, kita perlulah ada teknologi seperti menubuhkan grup WhatsApp ataupun grup Telegram kawasan perumahan kita. Dan melalui WhatsApp tersebut, kita boleh mengetahui hal-hal kejiranan dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga pula, kita boleh juga mengadakan aktiviti gotong royong sesama masyarakat jiran kita. Marilah kita bersama-sama memupuk semangat kejiranan dan memperkukuh interaksi sosial demi membina sebuah masyarakat yang penyayang, aman dan bersatu padu. Ingatlah, jiran yang baik adalah cermin kepada nilai diri dan masyarakat kita. Mulakan dengan langkah yang kecil seperti tegur, sapa dan tulurkan bantuan. Kerana hubungan yang baik bermula dengan keikhlasan.